Hai semua, selamat datang ke perkongsian kita hari ni. Hari ni kita nak kupas satu topik civic yang confirm korang selalu dengar dari zaman sekolah. Ingat tak masa kita berpeluh-peluh berdiri tengah panas waktu perhimpunan pagi Isnin tu? Kita nak ambil ikrar yang kita hafal tu dan pecahkan ia jadi satu blueprint atau plan tindakan yang betul-betul hidup untuk masa depan negara kita. Jom kita mula! Untuk sesi kali ni, kita bahagikan kepada 4 bahagian ringkas. Mula-mula kita tengok visi ke arah kesejahteraan, lepas tu 5 matlamat utama negara, diikuti dengan blueprint tindakan rukun negara tu sendiri, dan last sekali, apa kunci perpaduan dan kemakmuran kita. Okey, bahagian pertama, visi ke arah kesejahteraan. Jom kita tanya satu soalan asas ni. Masyarakat macam mana yang kita sebenarnya nak bina sama-sama? Kalau korang tengok sumber yang kita ada ni, ia tunjuk dengan cukup jelas. Rukun negara ni bukannya sekadar ikrar biasa tau. Ia dibentuk khas untuk satu matlamat besar, iaitu untuk wujudkan sebuah masyarakat yang betul-betul bersatu padu, aman dan sejahtera. Itulah end goal kita. Seterusnya, kita masuk ke bahagian kedua, 5 matlamat utama negara. Mari kita bedah ke 5 matlamat ni. Ini sebenarnya garisan penamat kita sebagai sebuah negara. Kalau kita ibaratkan perjalanan negara kita ni macam satu perlumbaan maraton, ke 5 matlamat ni lah destinasi akhir yang kita semua tengah pulun nak capai. Benda yang paling menarik pasal matlamat pertama ni, iaitu negara bersatu, adalah macam mana ia redefine atau mentakrifkan semula identiti kita. Ia minta kita ketepikan perbezaan keturunan atau kaum dan bina kesetiaan serta rasa cinta yang tak berbelah bahagi di bawah satu identiti utama, iaitu sebagai rakyat Malaysia, first and foremost. Lepas tu, ia mengimpikan satu masyarakat demokratik di mana kepentingan nasional, iaitu kepentingan negara tu sendiri, sentiasa mengatasi kepentingan kaum tertentu. Dan ini digandingkan rapat dengan pembentukan sebuah masyarakat yang adil. Maksudnya kat sini, semua orang ada peluang ekonomi yang sama rata sambil kita pastikan golongan yang susah tak dibiarkan dan terus dilindungi. Dan untuk melengkapkan visi ni, ia bagi kita gambaran sebuah masyarakat liberal yang unik. Maksud liberal kat sini, kita bebas amalkan budaya masing-masing. Tapi dalam masa yang sama, kita nak jadi masyarakat yang progresif, yang laju bergerak ke depan dengan sains dan teknologi moden, tanpa sikit pun hilangkan nilai kerohanian dan agama yang jadi asas kita. Tapi kan, kita semua tahu visi yang gempak macam mana pun tak akan jadi kenyataan kalau tak ada tindakan, betul tak? Jadi soalan paling kritikal sekarang, macam mana kita nak realisasikan semua ni? Apa rules of the game yang kita kena ikut hari-hari untuk capai matlamat-matlamat besar ni? Itu membawa kita ke bahagian ketiga, blueprint tindakan prinsip rukun negara. Kat sinilah kita beralih kepada 5 prinsip rukun negara yang sebenar. Ingat ya, ini bukan sekadar ayat nak dihafal untuk exam. Ini sebenarnya senarai semak harian, satu blueprint praktikal yang setiap warga negara mesti terapkan dalam kehidupan. Kita tengok prinsip pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Ia meletakkan agama dan iman sebagai sauh utama untuk bentuk sasiah diri yang baik. Ia ingatkan kita yang tak kira apapun kepercayaan kita, ia mesti dipraktikan dengan aman dan dengan tahap toleransi yang paling tinggi antara satu sama lain. Prinsip kedua pula, kesetiaan kepada raja dan negara. Ini yang mengikat kita dengan sistem raja berperlembagaan. Raja kita bertindak sebagai simbol penyatuan mutlak yang memayungi kita semua rakyat yang berbilang kaum ni supaya kita rasa bangga dan ada semangat patriotisme yang padu. Seterusnya, prinsip ketiga, keluhuran perlembagaan. Yang ni sangat penting sebab ia menekankan kuasa perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi negara. Ia adalah pelindung utama hak-hak kita. Jadi, automatik jadi tanggungjawab kita semua untuk terima, patuh dan berani pertahankan keluhuran perlembagaan ni walau apa pun terjadi. Untuk prinsip keempat, kedaulatan undang-undang. Ia menuntut rasa hormat tertinggi kita pada undang-undang negara. Senang cerita, jangan buat salah. Ini tanggungjawab peribadi kita untuk pastikan undang-undang ni sentiasa ditegakkan supaya keamanan dan keharmonian hidup kita semua terus terpelihara. Dan prinsip yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Sejujurnya, ini prinsip yang paling bersifat pribadi tau. Ia bertindak macam satu mandat harian untuk kita sentiasa bersopan santun, saling menghormati dan jaga akhlak kita. Sebab apa? Sebab pribadi yang mulia inilah jaminan utama untuk pastikan hubungan baik antara kaum tu sentiasa utuh. Kita masuk ke bahagian terakhir kita, kunci perpaduan dan kemakmuran.
Jadi, macam mana prinsip-prinsip tadi berkait dengan matlamat negara kita? Bila kita letak sebelah-sebelah macam ni, kita nampak jelas cause and effect dia. Contohnya, bila kita betul-betul patuh pada prinsip kedaulatan undang-undang, tindakan tu secara langsung membantu capai matlamat yang lebih besar, iaitu lahirkan sebuah masyarakat yang adil dan demokratik. Tindakan melahirkan hasil. Semudah itu. Dan sumber kita hari ini bawa satu reality check yang sangat kritikal. Membina perpaduan ni bukanlah satu magic yang berlaku sendiri secara automatik. Langsung tak. Ia perlukan keazaman yang tinggi dan rasa tanggungjawab yang kuat dari setiap rakyat Malaysia tanpa terkecuali. Kerja kerasan bersama baru jadi. Pada akhirnya, langkah pertama bermula dari diri kita menghayati blueprint rukun negara ni. Sebab bila kita semua pegang prinsip ni sungguh-sungguh, perpaduan kita jadi kebal. Dan perpaduan yang kebal inilah satu-satunya laluan kukuh yang akan buka pintu kepada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan buat kita semua. Jadi, sebelum kita berpisah hari ini, saya nak tinggalkan korang dengan satu soalan untuk direnungkan. Selama ni, adakah kita setakat hafal rukun negara ni bulat-bulat macam baca buku teks? Atau adakah kita betul-betul hidup dengan prinsip ini setiap hari untuk bina negara yang kita impikan? Sesuatu untuk kita sama-sama fikirkanlah. Terima kasih sebab sudi luangkan masa dengan saya untuk perkongsian kali ini. Jumpa lagi.